1. Datuk Archie Mizal mendapat gelaran Datuk setelah dianugerahkan Darjah Indira Mahkota Pahang DEMP oleh Sultan Pahang Sultan Ahmad Shah pada akhir tahun 2010 bersempena Hari Keputeraan Baginda. 2. Datuk Yusri, pengarah, pelakon dan penyanyi Datuk Yusri Abdul Halim menerima kurniaan pingat Panglima Mahkota Wilayah PMWW oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang membawa gelaran Datuk. Penganugerahan ini bersempena Hari Wilayah 2021. Ia kerana majlis tertunda selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan ketika itu. 3. Datuk Imuda yang berbahagia Datuk Ar-Rahim Muda atau lebih dikenali sebagai Imuda merupakan seorang pelakon, pelawak, pengacara, penyanyi dan kartunis lelaki Malaysia. Beliau memulakan kerjayanya sebagai pelukis di Dewan Bahasa dan Pustaka DBP bersama-sama dengan rakan sekerjanya iaitu Sabri Yunus. Imuda menerima darjah Setia Pangkuan Negeri DSPN yang membawa gelaran Datuk daripada Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. 4. Datuk Fauziah Nawi, pelakon Fauziah Nawi meluahkan rasa syukur apabila dikurniakan darjah Panglima Jasa Negara PJN oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sekaligus membawa gelaran Datuk pada 4 Julai 2023. 5. Datuk Fiz Fairuz, pelakon terkenal Fiz Fairuz telah dianugerahkan gelaran Datuk pada 27 Januari 2018 setelah menerima darjah Indra Mahkota Pahang DEMP sempena istiadat memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Pahang. 6. Datuk Sri Izlan Yusof, pelakon dan penerbit terkenal Izlan Yusof telah dianugerahkan gelaran Datuk DEMP pada tahun 2011 dan kemudian dinaikkan pangkat menjadi Datuk Sri SSAP pada tahun 2017. Kedua-duanya dari negeri Pahang sebagai pengiktirafan atas sumbangan beliau dalam industri seni dan khidmat masyarakat. 7. Datuk Arun Aziz, pelakon popular Arun Aziz bergelar Datuk setelah dikalungkan darjah Indra Mahkota Pahang DEMP sempena ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Ahmad Shah di Istana Abu Bakar, Pahang. 8. Datuk Yusof Haslam. Datuk Yusof Haslam mendapat gelaran Datuk pada tahun 2001 melalui penganugerahan darjah Panglima Jasa Negara PJN sempena Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong sebagai menghargai sumbangannya yang besar dalam industri perfilman dan televisyen negara selama bertahun-tahun. 9. Datuk Rosyam Nor, pelakon terkenal Rosyam Nor dianugerahkan gelaran Datuk pada 11 Oktober 2013 menerima darjah Pangkuan Seri Melaka DPSM sempena Hari Keputeraan Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Khalil Yaakob sebagai pengiktirafan atas sumbangannya dalam industri seni. 10. Datuk Jalaluddin Hassan, pelakon veteran Jalaluddin Hassan telah dianugerahkan gelaran Datuk iaitu Datuk dengan darjah kebesaran Tuanku Jaafar DPTJ oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada tahun 2007 yang membawa gelaran Yang Berbahagia Datuk Jalaluddin Hassan DPTJ Negeri Sembilan. 11. Datuk Awi atau nama sebenarnya Ahmad Azhar Othman telah dianugerahkan gelaran Datuk pada 6 Januari 2017 setelah menerima darjah Indra Mahkota Pahang DEMP daripada Sultan Pahang Sultan Ahmad Shah sempena sambutan ulang tahun ke-86 Keputeraan Baginda. Penganugerahan ini adalah satu penghargaan besar buatnya dalam karier seninya selama lebih 3 dekad. 12. Datuk Hans Isaac. Hans Isaac mendapat gelaran Datuk pada tahun 2016 dianugerahkan darjah Indra Mahkota Pahang DEMP oleh Sultan Pahang sempena Hari Keputeraan Baginda. Beliau antara selebriti lain seperti Zela Jalil dan Norman Carew yang menerima darjah kebesaran itu pada masa yang sama.
13, Datuk Razak Ahmad, pelakon veteran Razak Ahmad 58, dianugerahkan gelaran Dato' oleh Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran dan pingat-pingat Pahang sempena memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-66 Sultan Pahang. 14. Dato' Adi Putra, pelakon popular Adi Putra telah dianugerahkan gelaran Dato' DEMP daripada Sultan Pahang Sultan Haji Ahmad Shah pada Oktober 2017 sebagai pengiktirafan atas sumbangannya dalam bidang seni tanah air. Pengurniaan gelaran ini dibuat sempena istiadat Hari Keputeraan Sultan Pahang di Istana Abu Bakar Pekan 15. Boy Iman pernah menerima gelaran Datuk daripada Istana Pahang. Namun, beberapa ketika selepas itu, gelaran tersebut telah ditarik balik oleh pihak istana dan sehingga kini tiada penjelasan terperinci didedahkan kepada umum. Sekian, terima kasih.